bermainlah dengan anak korang, sebab 40 tahun akan datang korang akan sanggup belanjakan semua harta, semua duit agar dapat kembali ke zaman ini untuk bermain dengan anak. Tapi anak dah besar, kesihatan kita pun dah berkurang. Maka hargailah momen-momen bersama anak-anak kita, kerana mereka cepat besar. Peluklah mereka selalu, kerana mereka cepat besar. Wahai anak, semoga korang semua berjaya dunia akhirat.